Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak ajak bulu kucing satu nak main game di TikTok. Okey. Bulu kucing satu. Sini bulu kucing satu. Diorang tau. Okey, sini. Yeay, saya sekarang nak ajarkan bulu kucing satu macam mana nak main game tau. Skip, tak payah dengar. Skip semua ni. Skip semua. Okey, sekarang kita ada dalam game. Saya tahu game ini. Saya dah tahu. Sekejap. Agak jumpa kecil. Kunci. Saya ramai. Buka. Ada benda. Ada apa? Kau tengok saya terbelah ni. Nampak kau? Asyik dapat. Dapat kunci. Ada. Sekejap. Habis tu, tengok sekejap. Tengok file dulu. Akak, saya tahu siapa. Ni. Oh, ni the friend. Ni. And navigation. And. Saya tahu. Sekejap. Vote. Bukan. Vote ni. Vote ni. Sekejap. Ni. Bukan. Ni yang ni. Tekan. Friend tu. The friend was the most voted. Yeay. Lagi sekali. Kita menang game lain pula. Game. Okay guys, kita dah ajarkan maknanya kita boleh main. Game ni. Pergi dekat zero. Ya. Two player. Ni saya dah main dah. Dah, saya dah siap semua tapi ada tinggal sikit lagi. Skip. Jom. Okey, kita ada dalam game. Sekarang Asya ada jumpa clue. Apa ni? Oh, footstep. Mana? Guna magnet flash. Kena. Oh ni. Ada tu. Footstep. Oh, nampak. Habis tu lari ke belakang sini. Mana? Sini. Saya jumpa key. Sini. Jom pergi sini. Ish, jumpa benda. Oh, ada kod. 4320 kat sini. 320. Salah. Okey dah. Sekarang buat apa? Apa ni? Kunci. Some found the electric panel key. Oh no, dia kena ada password. Sekejap. Yep. Sekejap. Tengok YouTube. Ha? Ya, tengok YouTube tu. Ya. Payahlah tengok YouTube. Try dah sendiri. Password 3 ke? Kita tahu tak password dia? Mana? Kat sini. Oh, sekejap dia kan. Kita cari password dia dulu. Apa nak cari dalam ni? Cari. Ini apa ni? Tak ada apa pun. Apa? Jumpscare. Ni dalam ni dah tulis apa? Ha? Tulis apa dah? Dalam ni ada kata, who knows the number of the car electric panel?
Who knows the code of the electric panel? Tapi last nak baca. Number lock of electric panel. Mike needed. It was when no electric was at his garage. Laura's previous store manager. Mike co-worker. So mesti ada code di sini. Who know the code of the number lock of the mic mechanic Kena call tu. Ha? Mana ada? Yelah tanya pasal ni. Sekejap, asyik tahu. N. Asyik tahu. Oh, tak boleh. Kena investigation yet. Ya. Sekejap. Apa? Apakah? Ha? Napakah? Kau tengok file Semua sama. What? Okay, Mas tengah cari benda. Ada benda kah? Cari dah. Oh, ni. Kat sini, kat van. Oh, boleh buka. Kat van. Dia ada kata. Ni, 2550. Aduh, jap. Neki. Ya. Siapa? Ha? Ah. Aduh. Tu. Tu dia. Jom, pergi. Kat belakang. Ni, topi dia. Ada. Federal looks new. Ada fingerprint. Ambil. Asyik dah ambil. Sekejap. Ini apa ni? Tak apa. Sekejap. Akak ada fingerprint di sini. Di sini akak. Apa tu kertas tu? Yang glowing. Dia kata Robin starts at 10 PM. Oh, tak apalah. Saya baca. Okay, tak fingerprint. Sini lah play. Sekejap. Siapa? Scanning. Oh, Jamin. Sekejap. Siapa dia? Fedora. Demi. Ha? Nama dia Demi. Ya, Denim. N. Mana Demi? Oh ni. N. Suspectory. Suspectory. Ni. Dan. Denim done. Yay! Yahoo! Okay, kita restart kat lobby pula. Yahoo. Sekarang kita ada lagi susah. Mana? Sini. Mana? Motel ke? Motel ke? Jap. Easy. Yelah motel lah. Motel jap. Dua. Cakap makan masuk. Masuk. Betul lah. Aduh. Yeah. Masuk. Skip. Sekejap. Yang ni Asyik tak tahu tak? Sekejap. Ada cari. Okey. Ni ada apa? Apa? Ni ada paper. Okay. Tak ada apa pun. Ni ada. Ni boleh buka. Sekejap. Boleh buka pintu tak? Ha? Tak ada boleh. Tak boleh. Oh, jemporan tu. Ni. Ya, kat dia buka ni. Apa? Screwdriver. Screwdriver. Itu mesti untuk van code. Van code. Ni ada apa? Dalam ni ada apa? Oh, kunci. Tunggu kunci. Ni apa ni? Cari je, saya tahu.
Salah lah. Sekejap. Saya tahu yang kosong tapi cari dulur. Benda tu dalam ni. Ha? Apa? Tengok dalam tu. Bracelet kot. Ya ke? Ya. Ada apa-apa Tu ada apa tu? Macam main tekan je. Taklah, saya tahu password dia tapi tak ingat. Sekejap. Kita kena cari dulu. The wardrobe looks suspicious. Mana? Mana kak? Api yang mana? Ni apa ni? Suitcase must be empty. Kena cari. Oh, this door leads to the pool. Dah cari dulu apa. Kat luar tak ada. Dia ada kunci. Ha? Mana? Ni Mana? Kat mana? kunci. One key. Ni. Ya. Ada apa? Ada note. Ada buku. Dear Emily, I heard a strange noise tonight when I was sleeping. Tak payah baca lah. Ni ada apa dalam ni? Tak ada apa pun. Ada kunci tak? Ni ada buku. Dear Emily, I heard strange noise tonight. While I was sleeping, I really can't figure out why. Habis tu apa? Habis tu abar. YouTube Tak? Tak bayar. Yelah. Tadi kosong. Cari je semua tekan-tekan. Tak ada. Aku jumpa kau. Okey. Cari benda. Ni bawah ni ada password. Kena cari password. Password. Kena ada username. Hmm. Okay. Pusing sini tadi. I better be careful. Dapat ada screwdriver. Untuk nanti vent. Sekejap. Screwdriver. Akak. Akak. Oh, ada fingerprint. Ha? Mana? Ha? Fingerprint. Kan? Ha? Ni ada kot. Ha? Asal kena guna tu. Guna kantar. Tengok bawah, tengok atas, tengok buku-buku. Tengok semua bilik ni. Tak ada. Ha, Mana? ni ada benda. Mana? Ke bilik mana? Benda ni. Ke bilik mana? Ni ada benda ni. Mana? Apa kaki? Ni gimana kaki tu? Sekejap. Itu mesti tu dalam bilik air. Ni apa ni? Tak ada apa pun. Ha? Tak ada apa. Ni ada screwdriver dalam ni. Untuk macam benda lain tu. Oh, Mana? ni apa? Macam tekan ni Syah. Dia boleh tekan. Oh! Is lowest. Code is the lowest to highest. So, So, passwordnya mana? 1, 2, 3, 4. Mana ada? 1, 2, 3, 4. Pilih masa 1, 2, 3, 4. Mana tempat letak ni Syah? Boleh? Boleh? Tak boleh pun password. Mana? Mana Syah letak password ni? Dia yang 68 kot. Just try 68. Tak. 67. Password dia ada kat sini. Aku jangan dia pun password mesti. Salah lah. Dia yang kosong dulu. Just cari benda. Dia kata lowest to highest. Tapi bukan password dia macam gitu. Password dia mesti ada mana-mana ni. Dia kena cari password dia dulu. Habis tu boleh lah. Dia saja. Cari password. Oh tu. Aku
dia tu. Apa? Password dia adalah 0146. 46. 0146. Ya, believe me. Kena guna. Patutlah. Oh, ni screwdriver. Iya. Game. Senangnya. Apa ni? Huyo. Ada note. Dia kata. Tak boleh nak naik. Oh, boleh. Note to self. Remember to give back the full key. Bos, jumpa benda. Room 3. Dah. Oh, ini dia. Ada apa? So, semua bilik dah cari. Tapi bukan... semua bilik dah cari ke? Okey dah. Macam ada kunci. Ada dah. Pintu yang nombor 3. Remember to give back the kunci. Kat mana? Kunci. Full key. Kat wardrobe. Kunci. I can't open this. Cari kunci kak. Kunci yang macam krel. Cuba Aisyah buka kunci ni. Ha? Kunci ni. Apa? Kunci apa? Kunci dekat depan. Tak boleh. Ada kunci ni. Tak ada. So kena carilah. Ada bilik lagi tak buka. Akak kena cari kunci tu. Kunci dia mesti ada kat mana-mana ni. Ni apa ni? Cuba tengok. Just tekan. Tak ada apa pun. Dia punya kunci ada mesti kat sini. Dah. Tak ada apa pun. Apa? Apa? Benda ni. Tengok mana? Kalau dah bilik kunci. Kunci. Bilik kunci mana? Kunci tadi. Kunci. Yang mana? Mana? Mana kak? Mana kak? Kemana kak? Kena cari kunci. Oh, apa ni? Ke mana? Ha? Nampak tak? Ke mana? Tepi beg. Tepi beg. Masa kena guna zoom. Zoom. Oh ini. Jumpa. Kakku. Jangan lupa nak bring it back. Atas meja. Aisyah. Yeay. Akak asyik jumpa benda. Dia kata ni. Night shift. Salah. Cuba apa ni? Night shift. Late out. Check. Salah. Apa ini? Sini kau tengok. Bukan ke jadi. Let out check. Night shift dah. Night shift let out check. Night shift let out check. Let's check out lah. Let's check out. Jadi. Oh. Then this room. Mr. James. Apa ni yang pecah ke? Sekejap. Sekejap. Bilik
bilik ke berapa je kan? So room 3 lah kan? Taklah. Cek. Stories 3. Stories 3 je. Ha? Stories 3 suspect 2. Suspek 2. Suspek 2 mana ada? Yelah. Tak. Yang dentist kot. Cek. Suspect 2 lah. Mana ada suspek 2? Suspek 4 lah. Suspect 2 lah. Tu. Suspect 3. 4. Ha? Suspect 2. Mana ada suspek tu? Taklah. Ya, sebab tengoklah bilik dia ada apa. Tengok Jap. bilik dia ada ruang ni. Jap. Jap. No. Tak, bukan. Ya. Dentist. Tak. Bot Aisyah. Betul. Macam mana tak tahu? Anu je lah. Aisyah tak tahu kan? Anu. Suspek tu. Suspek. Bukan. Mana? Okey. Tanda. Aisyah betul. Janji. Nah. Tak percaya. Tak percaya. Orang kata suspek tu. Tak percaya. Ya Allah, ya Nabi tak percaya. Tak percaya. Asyik kata suspek tu lah. Tak percaya. Mana ni? Jap. Museum ke? Museum. Okey. Tak percaya tadi. Orang kata suspek 4. Mana Aisyah tahu? Aisyah tahu. Aisyah dah belajar. Aisyah tengok YouTube Tak. Orang Aisyah tengok. Aisyah nak phone dah tutup dah. Bila masa Aisyah tengok. An important crown was stolen. Oh no. Bestnya tengok cantik oi. Sebab Ni ada buku. no. Reservation for today are written here. We only accept reservation. Okay, ada benda tak? I wouldn't play with an exit. Apa ni? Oh, kak nak tangan. Tangan. Gunung Medan Keras. Uish. Apa dia tulis? Fragile. Fragile. Use a crowbar. Cari crowbar. Crowbar. Mana crowbar? Di mana gunung? Oh ni. Ada. Kat mana? Sini buka kat kayu. Kayu. Bagi sini balik. Sekejap. Yang ni ke? Buka. Ni kayu. Wah, kunci ni apa? Aku kira macam cek. Yang mana? Tak tahu. Dah. Sekejap. Ni ke tu? Kita tengok. Sini. Need a art room. Sekejap. Search plan. Oh, art room key. Okey, Assalamualaikum. Ada benda tak? Akak masuk dalam bilik. Oh ya, Akak. Ada jumpa. Footprints. Mana? Dengan a wet. Okey. Why did the janitor leave this mop? Tu. Akak cuba jumpa benda. Dah A crown missing here. okey. Cari clue. Oh, Akak si jumpa ni. Apa tu? Sebatang rambut. Sebatang sehelai. Selai rambut. Bukan rambut ke? Rambut tu. Sekejap. Rambut dia hitam. Rambut dia hitam. Sekejap. Ni boleh buka. Ini janitor's room. Don't need to. Janitor's room. So kita cari lagi. Apa? Dia cakap apa? Tak tahu. Ni ada password Mana? Kat mana? kat depan. Depan mana? Habis tu kata apa? So this room can only be accessed by staff. By stuff.
Ada lagi buku di sini. Hilang. Stop discovery. Oh, kasih jumpa benda. Lockpick. Kat mana? Pick kat mana? Macam test pintu-pintu ni. Kena test semua pintu ni. Belakang. Test lockpick. Oh, Ah, tu kat hijau, kat hijau. jadi. Oh, dah. 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 Amat kau. Mananya? Sini. Good. Oh, dia ada tu. Apa hal ni? Good. Dia mesti ada banyak. Dah buka. Buku. Mana jenis serum dia? Oh, ni. Ada apa dalam ni? Ni ada Kursi. ada apa tu? Kita tengok ada benda close. Ada buku. Ada dia tulis password. Sekejap, tak ada. Dia kata This person is kinda weird. He needs everything from our office and tools. He doesn't have any or is trying to get something out of all this information. Ada orang sibuk nak masuk. habis tu dia curinya. Dia sibuk nak ambil tahu. Akak ada basah. Ada basah. Kat janitor mop ni. Maknanya Ada footprints. dia ke mana yang ke sini lah kan. Sekejap. Search the whole room. Dia suruh pusing-pusing. Macam tak tahu. Macam betul. Oh, ni footprints lagi. Tengok. Ada orang mas. Habis tu ni. Oh, ni dia keluar dari sini. Ni footprints dia jalan sini. Habis tu keluar. Kau cari keluar kak. Dia kat mana? Kat lobby. Habis tu dia bagi tanya. Oh, faham. Asyik jumpa benda. Ada ink kat pen ni. Ada ink kat pen. You cuba tengok dengan main class. Oh, Mesti chipnya ada pen ataupun bukan. Cari. Hayya, mami. Ha. Ada tangguh. Tak boleh keluar. Stuff only. Kat mana? Kat bilik artwork Dia dekat janitor pun. Mana ada? Ke kat artwork. Staff kat mana dalam ni? Ya kot. Ni. Akak kena cari clue. Tak payah nak pilih sekati. Ada lockpick tu. Something appears to off here. Something appears to off here. Kena pecahkan. Ya kot. Something appear to be on. Cari. Sekejap, tengok dulu suspect dulu. Asyik kena tengok dulu. Sekarang tengok yang betul-betul suspek. Kalau kata salah, akan masuk penjara. Ya. Ya. Siapa sangkut? Ke mana? Kat bilik mana? Janitor. Janitor. Macam mana aku boleh sangkut? Sangkut. Dah tak boleh buat apa dah. Kesian. Dah jom lah kita ni je. Huh? Alamak. Kena yang bersigit lah. Macam mana nak keluar ni? Tak boleh. Sangkut dah. Oh. Balik lah.
So sorry guys, game ni macam susah. So kita jumpa korang kat next video. Bye bye.